Kita eksperimen sikit, kita akan vacuum gunakan vacuum gauge ataupun micron gauge ni. Tapi kita ada eksperimen sama ada gunakan manifold gauge ataupun direct pakai vacuum hose ni je. Eksperimen pertama saya akan vacuum gunakan vacuum hose, dan ini antara aksesori yang kita biasa gunakan lah kalau kita vacuum gunakan vacuum hose. Ok, ni kira macam direct lah. Ok, biasa kita pasang macam ni. Lepas tu kat belakang ni kita pasangkan ni lah, vacuum hose. Yang ni kita pasang direct pergi kat aircon nanti lah. Ok, yang ni saya pasang kat vacuum pump. Ok, kita tutup lubang ni. Ok, sekarang ni saya hidupkan vacuum pump. Ok, tengok jam. Sekarang pukul 12.4 minit Ok, dia 3 macam ni. Ok, saya on. Buka. Ok, tengok. Sekarang dah berapa? Agak-agak kalau nak sampai 250 mikron berapa minit? Ok, dia dah bawa 250 mikron, lebih kurang 2 minit Ok, saya matikanlah vacuum pump ni. Ok, kita akan pergi pada eksperimen seterusnya, iaitu kita gunakan manifold je. Ok, yang ni biasa kita terus pasang dekat sini, vacuum pump. Yang ni saya ambil yang ni lah, untuk boleh muat masuk kat sini. Ok, saya pasang, jadi maksudnya pakai dekat yang tekanan tinggi ni lah. Ok, sekarang kita hidupkan vacuum pump. Ok, tengok ni 12.8 minit kan. Ok, sekejap saya buka ni. Ok, kita tengok. Tadi 2 minit bawah 250 mikron. Sekarang kita tengok 2 minit dia boleh cecah bawah 250 mikron. Sekarang 12.8 minit. Kita cuba tunggu sampai 12-10 minit. Tengok siapa lebih cepat lah. Ok, sekarang dah pukul 12.11, maknanya dah lebih kurang hampir 3 minit. Masih belum dapat 500 mikron pun belum dapat lagi Sebab tu kalau nak buat kerja vacuum gunakan micron gauge macam ni, saya prefer setup macam ni lah berbanding gunakan manifold gauge je.